Assalamualaikum, hari ni kita ingin tunjukkan korang aku punya Mikul KS3 soundbar quality. Sampai KS3 kita pun lupa sudah tengok berhabuk sudah ni. Ini merupakan Mikul soundbar plus TV box. Kelebihan dia sebab dia ada dua-dua sekali tu yang kita boleh running dan masukkan korang punya HDMI, terus korang boleh run macam biasa. Terus di belakang dia ada HDMI juga, USB port, and then ini aku masukkan aku punya SSD. Jadi aku boleh akses segala movie ke dan sebagainya apps. Dan kalau kita tengok sendiri ni, soundbar ni sebenarnya dia datang dengan dia punya subwoofer. Jadi kadang-kadang benda tu boleh beli separately ataupun beli sekaligus. Sebab kalau beli sekaligus lagi murah. Cuma yang aku dapat pinjam ni, hanyalah soundbar sahaja tanpa subwoofer. Jadi suara dia tu agak lembut lah sedikit berbanding terlalu deep bass dan sebagainya. Tapi kalau ada soundbar dia punya subwoofer tu lagi mantul daripada yang sekarang ni. Tapi ini pun quite okay sudah, senang untuk didengari. Lagi-lagi kawasan bilik yang kecil ni. Dan ini aku ingin tunjukkan apa saja di dalam aku punya T-Box ni. Memang kosong. So aku tidak letakkan apa-apa sangat. And then ini menggunakan Android TV lah. Android TV ni kalau korang tengok di sini dia ada home, shop dan juga apps. So apps ni pun aku tidak download banyak benda pun. Semuanya benda-benda yang penting saja sebab aku pun sekarang ni jarang sudah untuk tengok bermacam-macam lagi. And di dalam sini ada juga contoh macam TV Malaysia, Unified TV 2.0, Send Files to TV. Suka boleh di-download secara officialnya melalui Google Play Store. Lepas tu Bilibili, Log TV dan sebagainya, Netflix dan juga PV. Dan kalau korang buka Google Play ni, di mana dia ada lagi macam HBO Max, Pickpack, Tidal, YT, apa lagi, FIFA Plus for Stream Live. Okey, ini kita first time nampak juga ni, tapi rating pun agak macam teruk juga. Kita tidak pasti yang ni. So kita pun ingin discover juga. Okey, ini first time aku nampak. Lepas tu dia ada TOD juga. Dozen dulu kita selalu gunakan ni untuk tengok bola. And then Space Disk ini kita tidak pasti. AnyDesk ni untuk remote. Lepas tu Watch It. Ada macam-macam sekarang ni apps yang aku sudah ketinggalan. Tapi kalau untuk bermain game, korang bolehlah beli game, download this kind of game. Yang penting sekali korang ada controller. Controller seperti ini. Senang untuk masuk pergi korang punya T-Box dan sebagainya. Terus boleh gunakan. This is Xbox 360, Xbox One S controller. Harga tu 200 lebih, tapi dia punya ketahanan bateri, ketahanan baling lah macam mana pun tetap bertahan sampai sekarang begini. Yang inilah. Ini yang baru lagi, tapi ini sudah lama guys, sampai getah dia pun sudah hancur. Tapi ini aku akan replace baru. Ini pun hilang getah juga. Dan yang bestnya, sampai sekarang masih bertahan lagi. Betapa kualitinya produk ni. Lepas tu entertainment apps juga korang boleh download pelbagai lagi. Yang ini aku tidak boleh tunjukkan sangat dia punya isi dalam-dalam sangat sebab faham-faham lah sekarang YouTube semakin strict untuk kita lihatkan benda-benda sedemikian rupa. Tapi untuk bermain game tu korang banyak pilihan lah. Korang banyak pilihan seperti game-game yang casual gaming, yang bukan terlalu heavy gaming. Lepas tu korang juga ada cloud gaming yang korang boleh download. Tapi dengan syarat cloud gaming tu sebenarnya korang perlu double langganan. Satu langganan Steam, satu lagi langganan kepada korang punya cloud tadi. Jadi ini saja yang aku ingin tunjukkan pada hari ini tentang apa yang ada di dalam aku punya TV box dan juga apa kelebihan kalau korang gunakan Mikul soundbar TV box ini. Jadi korang tidak perlukan separate thing seperti perlukan soundbar ataupun perlukan TV box lagi. Korang just perlukan benda ni, satu benda ni. Lepas tu boleh buka everything. Maksudnya menyenangkan lah. Lepas tu remote dia tu tengok. Remote dia ni pun lengkap dengan keypad. Aku paling suka lah ada keypad ni. Senang untuk korang gunakan. Seterusnya dia ada sini juga YouTube, Netflix, Prime Video dan juga booster. Apa benda booster ni? HDMI ARC. HDMI ARC. Oh, okay. Audio only. Oh, SPDIF. Okay. Bluetooth. Disconnected. Oh, okay. Kita baru faham. Sebenarnya ini untuk kita ubah ni mengikut dia punya ni. Power button, HDMI, SPDIF, lepas tu Bluetooth minus plus. Maksudnya korang boleh buat
speaker ni jadi speaker ataupun speaker plus TV box jadi korang punya ni. Macam-macam lagi boleh buat. So kalau korang ingin beli, korang boleh pergi produk di sini yang telah kita senaraikan. Jadi korang boleh tekan terus.